Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, SMK Kepala Batas telah mengadakan pelancaran program Hiyat Ramadan yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam. Apakah objektif pelaksanaan program Hiyat Ramadan ini? Objektif yang kita buat di program ni untuk bagi kesedaran kepada pelajar tentang apa yang perlu pelajar buat ketika berada dalam bulan Ramadan. Supaya benda ni seperti dalam dua pelajar lah, pelajar ni akan praktik, bukan sekadar hanya baca dalam buku sahaja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Target Ustazah pada bulan Ramadan ni terutama sekali penting. Yang pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi Ustazah target agar dapat melakukan amal ibadat sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, merangkumi ibadat dalam mendidik anak-anak SMK Kepala Batas, anak-anak didik Ustazah agar menjadi anak yang lebih baik. Itu target Ustazah. Ustazah nak apa yang saya sampaikan itu sampai ke hati anak-anak didik Ustazah. Itu target Ustazah, insya-Allah. Target cikgu pada Ramadan kali ini dapat pertingkatkan lagi amal ibadah kepada Allah SWT dan supaya cikgu dapat puasa dengan sempurna untuk Ramadan kali ini. Saya nak khatam Al-Quran. Awak pula? Saya ingin menjauhi zina. Target saya pada bulan Ramadan ni saya nak solat tarawih penuh tanpa tinggal.